Tapi saya nak tanya anda, based on berkenaan CRS, so far anda nampak tak based on penggunaan CRS, saya nak tanya anda. Based on penggunaan confirmation CRS, anda nampak tak tuan-tuan? Saya nak tanya you guys. So far nampak jelas dan faham tak about berkenaan dengan CRS? Okay? Ada yang tak faham tak? Aman nak tanya sikit boleh? Aman nak tanya sikit boleh? Saya baru join hari ni. Siapa yang baru masuk, baru join kelas pada hari ni? Aman nak tengok. Siapa yang baru join Trade Education pada hari ni? Yang baru masuk first class saya pada bulan puasa ni. Siapa yang masih lagi baru? Sebab Aman nak check dulu siapa yang below 6 bulan. Saya baru join kelas Aman hari ni. Saya first time. Ramai juga first time kan. Ramai juga yang first time batch baru ni. Semalam waktu kelas DK anda faham tak berkenaan MA34? Based on setting MA34 sebab semalam DK ajak berkenaan dengan MA34 betul tak? Betul tak? Semalam DK ajak based on berkenaan dengan MA34 dan SND dan liquidity track betul tak tuan-tuan? Kita bagi habis HSBC, habis je kita akan start untuk kelas kita. Dia suruh Sir Aman yang terangkan MA34. Oh, MA34. Oh, dia suruh saya lah. Okay, nanti saya akan explain based on MA34. Okay, sekali saya explain based on MA34. Apa itu MA34? Tapi kalau ada yang tak tahu setting lagi tak berkenaan MA34, saya nak tanya. Dekat trading view, macam mana nak setting MA34 kat trading view? Ada tak yang tak tahu? Saya nak tengok. Setting dia dah ajar semalam. Setting dia dah ajar semalam. So malam ni, so far semua dah tahu setting kan? So far semua dah tahu setting berkenaan MA34 kan? So saya untuk malam ni, saya nak explain penggunaan MA34 ni macam mana. Tak tahu? Ada yang tak tahu lagi kau berkenaan MA34? Okay. So untuk based on malam ni punya tajuk untuk first thing sebab tadi waktu saya ajar aggressive sell tadi ramai yang mesej saya walaupun dia orang bertanya kenapa sell kan sell dan bukanlah dia orang tak ikut, dia orang ikut, cumanya dia orang tanya kenapa kita sell dekat kawasan kita selo tadi waktu dalam keadaan momentum sebab bila orang dalam keadaan momentum price duduk tengah turun, orang tak berani untuk nak ambil waktu time momentum untuk kita nak ambil sell, betul tak? Siapa yang saya nak tanya anda untuk yang waktu nampak price duduk tengah momentum turun ke ataupun naik, anda tak berani pun untuk nak ambil continuation benda tu. Ada tak yang tak berani ambil benda tu tuan-tuan, saya nak tanya anda. Ada tak yang tak berani? Waktu price duduk tengah momentum turun, kita duduk tengok fasa price duduk momentum turun, ada tak yang tak berani pun nak ambil untuk momentum tu waktu untuk kita nak ambil sell tu? Tak kisahlah selo ke, buy high ke. Okay. Maybe berani masuk dalam 1-2 layer. Betul tak? Kalau mas masuk pun, maybe berani masuk dalam 2-3 layer, tak pun 4-5 layer. Tapi tak berani pun untuk nak agresif untuk nak masuk. Tak berani untuk, betul ke dekat sini boleh agresif masuk? Betul ke dekat sini boleh agresif masuk? Betul ke boleh turun ni? Betul ke? So, mindset kita akan ada yang once nak masuk, akan ada mindset yang, betul ke boleh turun ni? Adakah betul price ni boleh turun ke benda ni nak track market ataupun benda ni nak track retail? Betul tak? Majority mesti akan ada mindset yang walaupun sell, ada berani ambil position sell low. Cumanya akan ada mindset, betul ke yang dia ni nak turun ni? Adakah betul yang dia betul-betul nak turun balik ataupun dia just nak track, dia turun acah-acah lepas tu dia naik balik? Majority mesti ada mindset macam tu, betul tak? Ni nak turun jauh ni. Go ni cara ni nak turun jauh. Jangan nak cari buy, kena tengok based on ada confirmation. Cara ni nak turun jauh.
Kenapa tiba-tiba hilang? So boleh kita start sebab saya tak mahu nak melengahkan masa. Boleh kita start untuk kelas kita pada malam ni, untuk kuliah kita pada malam ni. Boleh tak kita start? So Aman nak tengok siapa yang dah ready. Tolong komen spam ready 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 ramai-ramai. Aman nak tengok siapa yang dah ready untuk kita nak start untuk kelas kita pada malam ni tuan-tuan. Kita nak tengok berapa ramai yang dah ready pada malam ni. So untuk based on malam ni punya first tajuk, kita akan untuk based on tajuk malam ni kita akan recap dulu based on kenapa kita sell tadi. Walaupun ikutkan buy tadi tak fail pun. Buy tadi running je dalam satu pip. Cumanya tiba-tiba waktu dia press momentum dan kita counter sell pula untuk based on tadi. So guys, untuk based on malam ni, saya nak tunjuk based on kenapa kita recap dulu based on the last setup. Dua last setup tadi kita sell tadi. Ada dua setup last kita sell tadi dan almost setup tadi kita dapat dalam 250 pick something kita punya reward. So, based on kenapa lah yang saya berani ajak counter sell tadi based on dekat this area tuan-tuan. Okay, this area, kenapa lah yang saya berani ajak counter sell dekat kawasan this area. So far suara saya tak dengar jauh kan? So far suara saya dengar jelas kan? Tak dengar hujung-hujung kan? Okay. So, first thing, kenapalah tadi kita sell tadi di kawasan area sini tuan-tuan? Kenapalah yang tadi saya berani ambil peluang sell di kawasan area sini? So, majority saya rasa based on law of breakout, ramai dah tahu berkenaan law of breakout, iaitu based on bila once kawasan tersebut, lantai tersebut kena break akan menjadi bumbung. Once demand tu kena break akan menjadi kawasan supply, ataupun kalau once demand tu break akan menjadi once supply tu break akan menjadi demand. So, first thing, kenapa yang saya berani ajak aggressive sell di kawasan area sini disebabkan sewaktu kalau apa yang kita lihat based on tadi, waktu press dalam keadaan momentum membuat penurunan macam ni tuan-tuan. Waktu Crush berjaya membuat breakout, solid breakout, iaitu area double bottom sini. So kita dah, saya nampak yang, oh double bottom dah break. So kita kena faham, once kalau demand atau once kalau kita melihat iaitu demand ataupun supply yang kena break, kita akan identify yang ini dah menjadi kawasan area swap zone. So anda nak kena faham, based on kalau kita melihat based on ada solid breakout macam ni, ini kita dah consider yang double bottom sini dah pun berjaya di break. Okay, first thing ini adalah salah satu based on kenapa yang kita counter sell di kawasan area 5130, 5133 sampailah dekat kawasan area 513536 something macam tu lah kita counter sell tadi. So based on kenapa tadi saya counter sell, saya nampak based on identify, based on double bottom sini dah pun berjaya di break. So anda nak kena letak satu mindset, once kalau kita once nampak yang double bottom tu di break, okay, kita tak boleh nak letak decision yang yang ni fake out ke, kita tak boleh ada perasaan macam tu. Once kalau dia break, kita akan consider yang okay, demand ni dah fail, demand fail, so akan menjadi kawasan supply. So kita nak kena faham based on benda tu tuan-tuan. Anda tak boleh letak yang yang ni dia breakout sikit je ni, yang ni dia breakout sikit. Kita tak boleh letak macam tu. Kita nak kena consider once kalau dia break, kita nak kena consider yang okay, double bottom ni dah break, double bottom ni dah break, demand ni dah break, so consider menjadi kawasan supply. Ataupun bahasa mudahnya kalau anda faham, once lantai dipecah akan menjadi kawasan bumbung. Itu adalah based on simple method, based on basic. So anda nak kena faham, once berlakunya breakout, dia akan ada fasa retracement balik tau tuan-tuan. Okay, dia akan ada fasa pullback balik. Bila mas kita faham yang berlakunya new breakout, dia akan ada pullback kembali dekat kawasan area swap zone situ. So, kenapa lah yang tadi kita counter sell? Sebab once dia breakout tadi,
kita consider ini adalah fasa test, tuan-tuan. So, once dia breakout, dia masuk balik, kita consider ini adalah fasa test. So, anda faham kan fasa test ni apa kan? Sebab sebelum ni punya kelas, kita pun tahu dia akan ada dua fasa, iaitu fasa test dan fasa retest. So, kena faham benda tu. So, bila saya nampak yang, double bottom dah kena break, demand minor pun dah kena break, kita consider yang, dah break. So, kita akan nampak yang possibility boleh mencari di kawasan area sini. Sebab kita nak kena faham satu, based on storyline market, based on dekat kawasan area sini. Kenapa yang saya berani counter sell balik? Sebab kalau kita tengok based on dekat kawasan area sini, ada apa-apa halangan tak, tuan-tuan? Ada apa-apa roadblock tak dekat kawasan yang saya bulatkan ni, tuan-tuan? So, kalau kita tengok based on dekat kawasan area sebelah kiri, kita nampak yang kawasan paling terdekat ataupun roadblock yang paling terdekat adalah di kawasan area sini. So, kita akan nampak yang ini adalah kawasan highway. Ini kita akan consider yang ini adalah kawasan highway dan kawasan yang paling terdekat adalah di kawasan area sini. So far faham? Clear? So far clear? You guys faham Untuk based on fasa ni, saya nak explain supaya anda nampak jelas. Kalau mas ada berlakunya macam ni lagi, so far anda tahu untuk nak buat decision macam mana. So, bila masa anda nampak, ni dah demand dah kena break. Demand dah jadi demand fail. So, kita akan nampak, kalau mas demand fail ataupun lantai dah kena break, menjadi bumbung. So, kita akan nampak yang hala tuju dia akan nak pergi ke next lantai. Dan kalau kita tengok based on minor demand, minor zone, kalau kita nampak dekat sini adalah kawasan lantai yang paling terdekat. So, faham? Jelas? Jelas So, ini adalah salah satu reason kenapa yang saya counter sell di kawasan area sini, tuan-tuan. So, based on kenapa yang saya berani ajak agresif, okay? Based on kenapa yang saya berani ajak anda agresif di kawasan area sini, saya nak tanya anda tahu tak berkenaan dengan flat pattern? Tahu tak berkenaan dengan flat pattern, tuan-tuan? Ada tak yang tak tahu langsung berkenaan dengan flat pattern? Flat pattern. Ada tak yang tak tahu berkenaan benda ni, tuan-tuan? Flat pattern. Ada 85 untuk malam ni. Ada tak yang tak tahu? Siapa yang tahu dan siapa yang tak tahu berkenaan dengan flat pattern? So, okay. So, flat pattern ni, kita boleh tengok menggunakan dekat lowest time frame. Dan flat pattern ni pun adalah based on the part of confirmation, tuan-tuan. Okay, flat pattern pun adalah the part of confirmation. So, untuk based on tajuk pertama kita punya kelas ni, saya nak recap tunjuk dekat anda kenapa lah yang kita berani counter sell. So, saya nampak based on the flat pattern tadi, saya nampak based on the time frame M1. Dengan fasa market sekarang, suka ke, tak suka ke, macam mana pun wajib kena tengok juga M1, tuan-tuan. Dengan fasa market volume sekarang, kalau anda suka ke, tak suka ke tengok M1, kena tengok juga M1, tuan-tuan, dengan fasa sekarang. So, sebab apa? Kalau kita tengok based on M1 sekarang pun, kalau kita tengok, kalau kita tengok, so far kalau kita tengok based on fasa market sekarang, dia banyak respect based on structure market M1. M1 ataupun M5. Kalau mas kita nak tunggu A15, rasa-rasa dapat tak peluang untuk kita nak sell tadi, tuan-tuan? Kalau mas kita nak tengok based on F15 tadi, kita nak tengok based on F15. Rasa-rasa dapat tak peluang, tuan-tuan, untuk kita nak sell? Waktu fasa macam ni, waktu dia break ni, waktu ni dapat tak peluang untuk kita nak sell? Dapat tak peluang untuk kita nak agresif sell, tuan-tuan? Confirm saya berani cakap yang kita, tak beranilah nak agresif, tak beranilah. Walaupun kita nampak yang dah breakout, tapi kita tak nampak yang pattern apa-apa lagi pun yang ni. So, tak done. Kalau based on flat pattern pun, kalau based on dekat atas, at least kalau trendline breakout pun, kita akan nampak yang dekat kawasan area sini. So, yang ni adalah berkenaan flat pattern. So, kenapa lah yang saya berani tadi agresif di kawasan area sini disebabkan yang ni, tuan-tuan. Yang ni. Allah Akbar. So, saya melihat based on adanya flat pattern di kawasan area sini, tuan-tuan. So, that's why lah yang saya nampak yang
oh yang ni boleh agresif ni kalau macam ni. Majority maybe orang akan nampak, kalau once anda tak tahu berkenaan dengan flag pattern ni, majority orang akan nampak yang, oh ini saya tak buy. Yang ni saya tak buy. Yang ni bukan saya tak sell. Orang akan nampak yang bila orang skala pattern macam ni, maybe lah yang tak kenal pasti based on flag pattern ni, maybe orang akan nampak yang ni adalah saya tak buy. Yang ni bukan saya tak sell. Betul tak? Once yang tak tahu based on pattern, orang akan nampak, oh yang ni saya tak buy ni. Ni double bottom ni, breakout ni. Ni pump breakout lagi ni. Ni pump breakout lagi ni. So orang akan nampak yang ini adalah setup buy. Betul tak tuan-tuan? Kalau kita tengok based on M1. Orang akan nampak yang ni tak turun ni. Yang ni nak naik ni. Ni bagi breakout buy. Bagi breakout buy. Yang ni petanda nak naik. Siapa yang akan nampak? Saya nak tanya. Siapa yang akan nampak based on benda macam ni tuan-tuan? Anda nampak tak benda ni? Kalau once anda tak tahu berkenaan flat pattern ni kau kan, saya nak tanya anda. Anda akan nampak yang based on setup ni, based on M1, anda akan nampak buy ke ataupun anda akan nampak sell? Kalau untuk anda yang tak tahu pasal berkenaan flat pattern ni, anda akan nampak based on setup buy ke ataupun setup sell? So, confirm orang akan nampak yang, oh yang ni setup buy, yang ni bukan setup, yang ni bukan setup sell. Tapi based on, kalau once yang kenal pasti based on flat pattern, orang akan nampak yang, oh yang ni adalah flat pattern confirmation untuk dia nak turun, iaitu bearish flat. So, kenapa yang tadi kita berani aggressive entry, disebabkan saya identify yang ni adalah berkenaan flat pattern, iaitu kalau once kita nampak yang sini, pak break trendline sini, yang ni adalah flat pattern tuan-tuan. So, jangan kena terperangkap dengan market macam ni tuan-tuan. Jangan kena trap macam ni. Sebab kita nak kena faham, yang ni adalah kawasan apa tuan-tuan? Once kena break, ini adalah kawasan apa tuan-tuan? Once kena break, ini menjadi kawasan demand lagi ke ataupun menjadi kawasan supply? Menjadi kawasan demand ke kawasan supply? So, kita nak kena ingat, yang ni bukan kawasan area demand. Yang ni dah menjadi kawasan supply. So, nak kena ingat. Okay, dah menjadi kawasan supply. So, bila once kita nampak yang dah kena break, kita tak boleh letak mindset yang ada teknik harapan yang dia akan naik-naik kembali. Kita tak boleh nak deny yang, oh demand, dia masih lagi demand. Kita tak boleh nak deny benda tu. Kita nak kena terima juga hakikat yang, oh yang ni dah jadi kawasan supply. Kena terima hakikat juga yang, oh yang ni dah jadi kawasan supply. So, faham benda ni? So far clear? So, based on kenapa lain saya nampak yang based on benda ni, saya nampak berkenaan dengan flat pattern. So, anda boleh study based on benda ni, boleh buat forward test benda ni. Once kalau masuk dalam zone sell ke, zone buy ke, yang ni adalah based on bearish flat sell. So, kita akan nampak anda boleh tarik trendline daripada bawah support sini. Daripada bawah sini sampailah ke hujung sini untuk anda nak tengok, okay, yang ada tak apa-apa breakout trendline ataupun ada tak apa-apa flat pattern dekat kawasan area sini. So, based on kenapa lainnya saya berani ni dan yakin untuk yang gold ni nak turun disebabkan benda yang ni tuan-tuan. Disebabkan adanya flat pattern dan kalau kita lihat based on adanya berlakunya trendline breakout. So, faham So, faham? So, anda nampak kenapa yang saya yakin sangat yang untuk kenapa lah yang saya berani ajak aggressive sell tadi. Yang saya kata kat anda, saya picik ni. So, anda faham M1 pun boleh ke? Boleh. Kalau dengan fasa keadaan market sekarang tuan-tuan, dengan fasa market sekarang ni, suka ke tak suka ke, kena tengok juga M1. Suka ke tak suka ke, macam saya cakap, kena wajib tengok juga M1 tuan-tuan. So far faham Okay. Tapi kalau based on CRS wajib kena tengok dekat paling lowest M5. Boleh tengok M1, bukan tak boleh tengok M1. Boleh je tengok M1 CRS. Tapi kalau nak paling selamat, CRS wajib kita tengok based on M5. So far clear? So far nampak based on kenapa tadi kita counter sell agresif di kawasan area sini tuan-tuan. So far nampak?
So far clear? Ada apa-apa persoalan dan pertanyaan untuk buat masa sekarang? Aman boleh tanya ke, Man? CRS valid M5 ya, M5 ataupun M15. Boleh pakai M1, bukan tak boleh pakai. Boleh pakai, tak ada masalah. Ada time kalau mas market terlampau volatility sangat, saya akan pakai juga based on M5, M1. Boleh pakai. Cumanya saya tak mau ajak, bukanlah kita tak mau, saya tak mau tunjuk based on penggunaan M1 based on CRS lagi. Takut anda terkena trap. Tapi macam saya cakap, kalau mas nak guna CRS dekat M1 pun, wajib kena tengok dia buat di dalam zone. Kalau based on CRS, kalau kita nampak, yang ni pun adalah salah satu based on CRS. So far faham? So far clear? Any question? Based on part, kenapa kita counter based on sell tadi, so far clear, jelas? So, untuk based on malam ni, kita nak continue balik based on CRS, tuan-tuan. Saya nak tanya anda based on CRS. Yang mana yang dah ada masuk kelas saya minggu lepas, sebab malam ni saya akan masuk dua topik untuk based on, kita nak masuk based on the topik malam ni, iaitu CRS dan CCS. So, sebab macam minggu lepas, saya hanya tunjuk satu bab about CRS sahaja. Okay. Saya hanya tunjuk based on satu bab about CRS satu sahaja. So, yang ni pun kita boleh consider sebagai CRS, iaitu candle reverse signal untuk based on part 2. Okay. Dan untuk based on CCS, kalau based on anda faham, CCS adalah candle continuation signal, tuan-tuan. CCS, anda kena faham, CCS adalah candle continuation signal. So, untuk based on CRS yang kedua untuk malam ni, okay, untuk based on CRS kedua, kita akan melihat based on breakout dekat lowest time frame. Okay, kita akan melihat based on breakout di lowest time frame, iaitu kita melihat adanya support kena break, kita akan consider yang itu pun adalah CRS. Okay, so macam minggu lepas punya tajuk, Aman dah tunjukkan berkenaan CRS yang kita tengok first candle doji, second candle bullish. So yang based on part CRS minggu lepas, so far anda faham kan based on term of CRS minggu lepas, so far based on terms ni anda faham kan? Terms of CRS iaitu first term, candle doji, second, candle bullish ataupun bearish, melebihi based on term minggu lepas. So far yang ni anda faham ke tak faham lagi, tuan-tuan? Saya nak tanya anda. Based on terms of benda ni, faham ke tak faham lagi? Ada tak yang tak faham lagi, tuan-tuan, based on terms of benda ni yang minggu lepas yang kita punya kelas pada waktu ni, tuan-tuan? Ada tak yang tak faham? Siapa yang baru masuk based on benda ni, tuan-tuan? Siapa yang tak faham? Kalau mas anda tak faham, kita akan recap balik. Kalau mas tak faham, kita recap balik. Tak faham, saya akan recap balik based on terms of minggu lepas. Okay? Berapa ramai tak faham? Aman nak tengok, nak check crowd, tengok berapa ramai yang tak faham. So kita boleh recap balik berapa ramai yang tak faham based on terms benda ni. Aman nak tengok berapa ramai yang betul-betul tak faham apa ni CRS ni. Okay? Saya faham, tapi confirmation CRS hanya dalam zone. Betul, dalam zone. Dalam zone. So, based on terms of CRS ni, so kita recap balik, based on terms of CRS ni, masih tak percaya, masih tak berapa yakin bentuk CRS.
Okay. So kita recap balik based on terms of CRS ni tuan-tuan. So based on minggu lepas. So kalau based on terms of CRS, iaitu kalau anda nak kena ingat, CRS ni adalah part of confirmation. Okay. CRS ni adalah the part of confirmation dan kita akan combine based on cari zone dekat kawasan SND dan CRS ni kita akan tengok based on confirmation. Okay. Confirmation. So, CRS, anda jangan ingat yang CRS ni adalah zona. CRS ni adalah based on confirmation. So, kalau based on confirmation, kita akan melihat based on benda ni hanyalah di lowest time frame sahaja. So, anda kena ingat, based on zone, kita akan mencari based on kawasan SND. Okay, sebab based on SND, DK dah ajak anda berkenaan macam mana nak cari zone SND, anda faham kan? Untuk nak cari zone SND, so far anda faham kan? Apa itu nak cari kat mana ada zone demand, kat mana zone supply. So far anda faham kan based on benda tu. So, untuk based on terms of CRS ni, kita akan melihat yang, CRS ni adalah confirmation dan kita akan mengguna based on confirmation ni adalah di lowest time frame, iaitu kita akan melihat based on M15, M5. M1 boleh pakai, bukan tak boleh pakai. Tapi agak risiko tinggi sikit sebab M1 ni banyak noise sikit. Boleh pakai M1, tak ada masalah. Ada time saya pakai juga CRS ni, kita akan tengok based on M1. Tapi saya boleh cakap yang untuk based on M1 punya CRS ni agak risiko tinggi sikit berbanding dengan M5 ataupun M15. So sebab kalau kita cari zone pun, the paling lowest zone SND kita akan tengok based on time frame berapa tuan-tuan. Kalau mas kita nak target zone untuk kita nak entry, paling lowest adalah dekat time frame berapa? Untuk kita nak identify kawasan SND. So, paling lowest kita akan tengok based on dekat time frame M30. So, based on zone, memang kita akan cari based on SND. Sebab saya akan combine based on kita cari kawasan SND dan kita akan menggunakan CRS ni dekat lowest time frame, iaitu kita hanya pakai di time frame M15, M5 ataupun M1 saja. So, kena ingat lah, based on CRS ni kita hanya pakai dekat lowest time frame sahaja. Okay. Part of confirmation. So kalau anda tengok mana-mana confirmation pun double bottom ke, double bottom ke, engulf ke, ataupun anda tengok based on chart pattern ke, QM ke, semua kita akan tengok confirmation adalah dekat lowest time frame. So, untuk based on part of CRS ni, so anda nak kena faham based on first term ni adalah iaitu wajib, tak kisahlah sewaktu dia buat penurunan ni, kita akan melihat based on first term, wajib kena melihat based on doji. Dan wajib kita nak kena lihat based on doji ni terbuat di dalam candle doji di dalam target zone SND. So kena ingat yang untuk based on candle doji ni, once kalau kita ada satu target zone, okay, kita ada satu target zone dan dekat mana yang kita nak sell ataupun kita nak buy, wajib kita nak tengok based on part of confirmation dan first term dia kita akan melihat based on candle doji. Iaitu based on candle doji dan wajib benda ni dibuat di dalam target zone SND. Okay? So faham based on benda ni? Okay? So faham? Jangan anda tengok based on CRS ni dekat luar zone. Anda jangan tengok yang ni ada doji ni ada doji macam ni anda tengok yang benda ni buat dekat luar zone, yang ni tak dikira tau tuan-tuan. Okey, nak selamat kita akan melihat based on benda ni adalah di dalam kawasan zone SND dan kita nak cari kawasan yang selamat. Kita nak cari kawasan yang selamat, kita tak mau cari kawasan risiko yang tinggi. So far faham? So far faham guys? Ada apa-apa soalan untuk buat masa sekarang? So, the part of CRS, okay, kita tengok based on benda yang senang nampak lah. So, untuk based on the part of CRS, anda nak kena faham yang type dia macam kita kata first term dia kita akan nak melihat based on doji tuan-tuan.
So macam mana kita nak melihat based on doji? Contohlah kalau based on cell, based on doji. Kalau cell kita akan tengok based on doji bullish ke doji bearish tuan-tuan. Kalau untuk cell kita akan tengok doji bullish ke doji bearish. So kalau untuk sell, kalau untuk buy, sell CRS, first term, first adalah doji bearish. So untuk next, wajib kalau based on CRS, untuk next dia akan adanya untuk based on next candle, second candle bearish. Candle bearish melepasi doji. So, kalau untuk buy, kita akan tengok based on doji bullish lah. Okay, so yang ni adalah sell. So, untuk buy CRS. First, kita akan tengok based on doji bullish. Second, kita akan tengok based on solid candle bullish. Sama juga nak kena melepasi doji tersebut. Okay. So yang ni adalah based on buy CRS dan sell based on CRS tuan-tuan. So yang ni saya tunjuk benda yang dah nampak lah tuan-tuan. So benda ni saya tunjuk benda yang nampak. So macam mana kita nak identify based on CRS tuan-tuan. So based on CRS kita akan melihat based on salah satu punya terms adalah yang ni tuan-tuan. Yang ni adalah first term dia tuan-tuan. Okay. Ini adalah first term dia yang untuk kita nak pakai based on CRS. So, yang ni adalah terms of yang pertama tuan-tuan. Yang ni adalah terms yang pertama. Kalau untuk buy, just terbalik je kan. So, untuk based on first term pertama, kita akan melihat based on doji. So far doji ada kot, takkanlah hampa tak tahu nak tengok doji. So far tahu kot tengok doji kot. Okay. So far tahu kot tengok doji, takkan anda tak tahu nak tengok doji. Doji benda yang paling simple yang kita akan melihat based on body tu kecil je. Body tu kecil, shadow panjang. Dan doji ni kita tak ada doji hammer, shooting star, rising waves, kira banyak kalau based on doji ni. Tapi untuk based on terms yang pertama, wajib kita nak identify yang based on CRS, wajib kita melihat based on candle doji. Okay, wajib kita melihat based on candle doji. Yang ni tuan-tuan. Yang ni. Wajib kita melihat based on candle doji untuk terms yang pertama. Ni saya tunjuk benda yang dah nampak lah tuan-tuan. So, untuk terms yang kedua. Okay. Terms yang kedua, kita wajib melihat based on solid candle ni untuk next candle. Candle yang kedua. Okay. Candle yang kedua, kita akan melihat yang solid candle yang dia berjaya melepasi shadow sini tuan-tuan. Kalau kita katalah yang contoh contohlah yang kita katakan yang shadow ni panjang. Shadow ni panjang macam ni lah kita katakan. Next candle ni tuan-tuan, dia tak melepasi shadow sini, itu tak dikira sebagai solid CRS. Kena faham benda tu. Mas, kalau untuk next candle tu dia buat panjang tuan-tuan. Contoh shadow ni untuk next candle ni dia tak melepasi shadow sini. Kita kata shadow sampai sini tuan-tuan dan next candle ni dia tak melepasi shadow sini. Kita tak consider itu sebagai CRS. Faham ke tak faham? Faham ke tak faham tuan-tuan? So, wajib kita nak kena melihat yang solid
wajib kita nak kena melihat yang solid ni. Maksudnya dia berjaya pecah melepasi. Okey. Berjaya melepasi shadow sini. Kita kata yang shadow sini, shadow dia sampai sini. Kalau untuk next candle ni, wajib dia melepasi shadow sini. So far clear? Solid kira sebatang ke man? Ya, kena tengok based on solid kira sebatang. Kalau once kita tengok yang, shadow tu dia tak lepas. Contoh shadow tu dia lebih sikit. Candle solid ni dia tak melepasi pun. Kita tak dikira itu sebagai CRS, tuan-tuan. Contoh macam kalau kita tengok based on benda ni, tuan-tuan. Kalau kita tengok based on benda ni. Kita tengok based on benda ni. Yang ni kita tak dikira sebagai CRS, tuan-tuan. Yang ni. Yang ni kita tak consider pun sebagai CRS. Walaupun kita nampak yang, ada first term doji. Kita nampak yang adanya first term doji. Tapi untuk next candle ni, body ni dia tak melepasi pun shadow sini. Itu tak dikira sebagai CRS, tuan-tuan. Okay? So, faham kan? Candle kedua close solid dari candle doji masa bila untuk kita entry man. Waktu dia pullback dekat kawasan body doji tu, kita dah boleh entry, tuan-tuan. Okay? So, faham kan? So, kalau kita nampak yang, walaupun dekat sini adanya kawasan demand, sini kawasan demand, contoh sini adalah kawasan area demand. Contoh kita nampak yang next candle ni, untuk kita nak melihat based on solid CRS, kita nak kena tengok based on next candle ni, tuan-tuan. Next candle ni lah nak menentukan dia solid CRS ataupun tidak. Wajib kita tengok yang wajib dia nak kena close body dekat atas shadow sini, tuan-tuan. Wajib. Wajib. Bukan sunat lah, tuan-tuan. Bukan sunat. Wajib. Faham? So far faham? So kalau once kita nampak yang, dia tak close body dekat atas shadow ni lah. So kita nampak yang, yang ni bukan solid CRS. Yang ni bukan solid CRS. So kita nak kena melihat yang dia nak kena close solid sebatang di atas. Once kalau dia close solid sebatang dekat atas, dia maksudnya dia solid break lah. Dia close dekat atas shadow tu. Barulah kita consider yang itu sebagai CRS. Faham? Kira candle tu makan candle doji. Yes. Maknanya kalau shadow doji tu panjang, macam mana pun, kita nak kena tengok based on next candle CRS tu, wajiblah kita nak kena tengok yang dia close solid candle. Wajib dia nak kena makan doji tu. Wajib dia nak kena makan doji tu, tuan-tuan. So macam yang tadi, yang kita buy tadi. Okay, kita buy tadi dekat kawasan area sini, tuan-tuan. So yang tadi petang yang saya cakap. Yang ni, tuan-tuan. Sebab yang ni tadi petang ni kawasan swap ni. Sini kawasan swap. Okay So, wajib kita nak kena melihat based on macam ni, tuan-tuan. Doji tu tak kira merah atau hijau ke. Kalau untuk buy, wajib kena tengok bullish. Kalau untuk buy, bullish. Kalau untuk sell, bearish. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Takut lagi hampa terbalik, sadaqallahul azim. Jangan terbalik. Itu sahaja. Jangan terbalik je. Kalau terbalik, lagi kena gam. Yang tu je. So, faham Faham untuk buat masa sekarang. Dan wajib kita nak kena tengok yang dia buat di dalam zone. Okay. Time frame H4 ada solid CRS dekat. H4 ni, CRS ni kita tengok confirmation. Okay. H4 ni kita tengok confirmation. H4 ni kita cari zone. CRS ni kita tengok based on confirmation. Confirmation wajib kita tengok based on M15, M5. Kita akan tengok based on M15, M5 sahaja. Buy doji hijau dimakan solid hijau ke? Ya, sell doji merah dimakan oleh solid merah. Yes, betul. So, kalau based on doji bullish, kalau untuk buy, doji bullish, next candle tu, candle bullish. Yang tu based on CRS, tuan-tuan. Okay. Macam mana nak buat zone swap tu biasa? Kalau mas kita dah tanda zone swap ni,
Zone swap. Kita tak perlu ubah apa-apa pun sebenarnya. Zone swap ni kena faham satu. Once kalau kita nampak yang demand entity tu kena break, dia automatik menjadi kawasan swap. Akan menjadi kawasan swap zone. Demand fail. Dia tak ada perubahan apa-apa pun. Just maintain double bottom tu kena break ke, demand tu kena break, automatik menjadi kawasan swap. Okay. Wajib berlaku dalam zone ke? Kalau kena tengok di dalam zone. Baru selamat. Sebab kita tengok confirmation tuan-tuan. Kalau confirmation kita tengok dekat mana tuan-tuan? Confirmation kita akan tengok dekat highest time frame ke dekat lowest time frame tuan-tuan? Part of confirmation. Sebab saya cakap based on confirmation adalah CRS adalah part of confirmation. So, wajiblah kita melihat based on the lowest time frame. Kalau kita nak tengok confirmation dekat time frame H1, rasa-rasa makan tahu tak? Kalau kita kata, saya nak tengok confirmation dekat time frame H1 lah, man. Saya nak tengok confirmation dekat time frame H4. Rasa-rasa bila tahu yang kita boleh nak entry, tuan-tuan? Rasa-rasa bila tahu lah yang nak boleh entry ni lah. Uish. Bila nak boleh entry ni? Nak tunggu CRS semua besar. Kalau kita kata nak tengok based on H4, 2 batang candle H4 dah 8 jam. Lepas raya baru boleh entry. Silap-silap tahun depan pun tak entry lagi. Silap-silap tahun depan pun tak entry lagi. Duk tunggulah confirmation. Tak ada pun confirmation. Nak kena tunggu based on sebatang. Nak tengok confirmation dekat H4 ni. Tak ada pun. Makan tahun. Makan tahun. So, faham kan? So, faham untuk masa sekarang, tuan-tuan? Okay? CRS candle ketiga ambil kira tak? Okay. Sekali saya akan masuk based on CCS lagi. Okay. Contoh dia ada lagi satu terms. Okay. Dia ada lagi satu terms yang kita boleh tengok based on CRS. Kadang-kadang yang kita nampak, maybe ada certain orang confused. Yang ni pun adalah the part of CRS. Maybe ada certain orang confused yang first candle doji dan second candle doji dan next ketiga candle tu baru bullish. Mesti hampa yang berfikiran yang ni dah doji. Next candle pun doji. Candle ketiga baru buat bullish. So kalau based on anda akan berfikiran yang tu CRS ataupun tidak? Saya nak tanya. Kita buat Q&A sikit. Contoh kita katakanlah yang masuk zone dekat kawasan area sini. Buat doji. Second candle pun doji. Next candle pun doji. Untuk third candle ni, barulah dia buat solid bullish. So, yang tu kita solid bullish dan dia makan candle doji tu, kita boleh consider itu pun sebagai CRS, tuan-tuan. Kita boleh consider itu pun sebagai CRS. Faham? Tapi wajiblah kita nak kena tengok. Doji, kan kadang-kadang market buat doji. First doji, second doji, tapi doji bullish lah. Doji bullish. Next candle tu barulah dia buat bullish. Kita boleh consider itu pun sebagai CRS. Okay, so kita cari yang based on yang anda kata yang 3 candle tu. Kita tengok based on 3 candle lah. Alhamdulillah. Kita tengok based on 3 candle. So maybe ada certain yang confused bila mas jadi macam ni. Kita tengok mana. Baru ni saya nampak ada benda tu. Kita tengok ini CRS. Maksudnya macam ni Kalau mas macam ni, okay. Kalau mas macam ni tuan-tuan, anda nampak based on daripada side sini tuan-tuan. Okay. Kita nampak yang ni bullish. Okay. Yang ni bullish. So, next candle, kalau yang ni kita tak consider sebagai CRS lagi. Okay. So, next candle. Okay. Next candle, dia buat doji. Allah Akbar. Next candle, dia buat doji macam ni tuan-tuan. Yang ni first dia buat bullish macam ni. Next candle ni dia buat doji.
second candle. Third candle ni dia buat dalam keadaan dia solid makan candle doji. So yang ni pun kita boleh consider sebagai CRS. Faham? Faham tuan-tuan? Okay? Tapi wajib kita nak kena tengok based on dia buat dalam zone. Wajib kita nak kena tengok buat dalam zone. Janganlah tengok benda ni dekat luar zone. Janganlah tengok benda ni buat di luar zone. Okay? So faham S4 ni ada apa pertanyaan dan persoalan untuk buat masa sekarang? So far clear? Yang ni saya rasa saya tak ajak lagi. Minggu lepas saya tak ajak kan? Based on terms benda ni kan? Minggu lepas saya tak ajak lagi kan yang ni kan? Betul tak? So minggu lepas saya tak ajak lagi. Minggu lepas saya ajak first term lah. So faham untuk buat masa sekarang tuan-tuan? S4 now ni clear? Dah lah. Okay. So wajib CRS ni hampa nak kena ingat satu je. Doji kena makan. Doji kena makan. Hampa nak kena ingat doji kena makan dalam zone. So satu lagi. Kadang-kadang kan. Maybe certain orang confused. Okay. Contoh bila once anda tanda satu zone. Okay. Bila once anda tanda satu zone. Kadang-kadang anda tengok yang. Oh yang ni tak ada based on buat CRS tuan-tuan. Okay. Certain orang maybe dia akan confused yang. Dah ada confirmation ke belum? So, maybe certain orang waktu press datang ni tuan-tuan, maybe certain orang akan confuse yang tiba-tiba zone 2 break. Kita tengok based on M15 ataupun M52 break. Okay, tapi kita tengok yang ini adalah zone H1. Okay, ini adalah based on zone H1 tapi kita tengok M5 ni break. Tuk-tuk dia masuk balik dan dia buat pattern macam ni tuan-tuan. Dia buat creep CRS macam ni. So, yang ni adalah the part of CRS. Tapi, hampa nak kena ingat satu benda yang CRS ni wajib kena ada dalam zone. Kalau untuk nak aggressive entry. Wajib kena tengok yang benda ni ada di dalam zone. Okay? So, faham? Kadang-kadang kita tengok yang press turun. Turun. Nak kata nak dijadikan cerita, dia buat perangai lajak macam ni lah. Gol turun. Waktu ni dia tak ada fasa CRS lagi. Prak turun. Dia naik balik. Dia masuk balik. Once dia trade macam ni, kita boleh consider, oh yang ni dah ada confirmation CRS. Tapi kita nak kena faham yang, anda kena faham satu, kalau once kita tengok ada tanda zone demand, kalau once zone demand tu, zone demand kita tanda, zone SND kita tanda dekat entity ataupun H1. Anda nak kena faham satu yang, selagi zone H1 ataupun zone SND entity ni tak kena break, kita hanya tengok based on lowest time frame. Kalau kita nampak M30, H1 tak kena break, kita tengok M5 kena break, kita takkan consider yang zone tu kena break lagi tau. Kita tak consider yang zone tu dah fail tau. At least kita nak kena consider zone tu fail, at least kita nak kena tengok based on entity ataupun H1 to break. Kalau once anda tengok macam kadang-kadang kita kena track yang tanda zone entity, tanda zone H1, tapi pergi tengok breakout M5. Lepas tu bila once tengok breakout M5, mulalah kita FOMO yang kita consider zone tu dah fail. So anda nak kena ingat, kalau based on CRS, kalau kita tengok CRS buy lah kan, setup confirmation buy, CRS based on buy, anda nak kena faham yang selagi demand tu tak break, once price tu patah balik, price patah balik masuk dalam zone dan demand tu tak break dan ada wujudnya CRS yang terbaru dekat dalam zone, kita boleh consider itu adalah confirmation buy. Tapi anda nak kena ingat, selagi kawasan SND tu tak kena break. So faham Faham? Aman, kalau third candle baru makan doji boleh consider tak? Maksudnya macam mana? Aman, selepas second candlestick close atas doji boleh terus entry ke tunggu pullback? Jadi kita akan tunjuk based on pullback entry. Okay. So, untuk based on entry tuan-tuan. Okay. Untuk based on entry. Macam mana kita nak entry menggunakan CRS ni tuan-tuan? Macam mana? So,
Macam mana kita nak consider membuat entry menggunakan CRS ni adalah kita akan entry dekat range harga sini, tuan-tuan. Okey, kita hanya entry dekat range harga sini sahaja, tuan-tuan. Sini sahaja untuk range harga entry. Kalau mas kita nak consider CRS tu fail, kita nak kata oh CRS ni confirmation ni dah fail lah. Wajib kita nak kena tengok based on CRS tu dah kena solid break, barulah kita akan consider yang confirmation tu dah fail. So faham kan? Ada yang tak faham untuk buat masa sekarang berkenaan CRS, tuan-tuan? Any question? Fail cut loss terus ke man? Kalau fail saya akan tunggu based on the pullback balik bagi discount saya akan cut. Okay? Saya akan cut. Contohlah kita kata zone demand to break, kita nampak CRS buy. Zone demand to break, ngangam CRS to break, tunggu pullback, time itulah yang kita akan cut. Faham? Tapi kalau orang contohlah kan, ada CRS baru masuk dekat sini. Godek-godek masuk prap buat CRS. So kita akan entry dekat range harga sini je. So kita pun masuk je layer. Tapi zone sampai bawah ni. So anda kena faham. Once CRS dekat sini, hampa janganlah layer sampai bawah ni, tuan-tuan, walaupun zone ni besar. Kita just layering dekat di dalam kawasan CRS saja, tuan-tuan. Kadang-kadang orang nampak CRS ni tekan layer macam tak ada hari esok. Kalau boleh dah turun dah dalam melebihi CRS ni, picit lah, tuan-tuan. So anda nak kena faham based on bila mas wujudnya CRS, kita akan tambah layering dekat kawasan CRS sahaja. Bukan kita tambah layering dekat luar kawasan. Okey? Mas macam mana nak layering? Okey? Layering di dalam kawasan okay. Tak faham tempat entry candle ketiga ke terus entry? Okey ya. So kadang-kadang kita tengok, okey ya. Once wujudnya CRS, kadang-kadang kan dia terus happy tau, tuan-tuan. Kalau orang yang berani, macam saya, kadang-kadang saya boleh ambil layan tahan floating. Kalau saya punya style lah kan, contoh bila mas next candle ni CRS ni dah solid siap CRS macam ni, tuan-tuan. Kalau saya punya style, first time, contoh bila mas wujudnya CRS macam ni, time ni saya akan dah ada instant entry, tuan-tuan. Sebab yang ni kita dah consider sebagai CRS. Tapi kalau, so saya akan entry dekat kawasan area sini. Contohlah once price tu terus pin, dia akan ada pullback balik. Dia mesti akan datang pullback kembali di kawasan CRS tersebut sini, tuan-tuan. So kalau mas untuk fasa kedua dia datang, kita hanya entry di kawasan area body doji sini sahaja. Sini sahaja. Faham tak? Nama apa tak? Dino Y saya nak sebut pun tergila lidah. Faham? So far jelas? Jelas untuk base on part of CRS? Ada yang tak jelas lagi? Sebab CRS ni kita tak tengok based on pattern. CRS ni anda just nak kena fokus based on candle sahaja. Nak kena tengok based on candle. Anda boleh tengok based on result CRS. Sepanjang dia masuk dekat kawasan CRS, ada rejection tak? Saya nak tanya anda. Setiap kali dia masuk dekat kawasan CRS, anda tengok ada reject tak dekat kawasan CRS tersebut? Saya boleh cakap dalam 10 tu 9 dia akan ada reject. Dalam 10 kali dalam kita set up, kita tengok confirmation CRS, dalam 10, 9 akan ada reject. Saya berani confirm. Waktu kita buy pun dia reject dekat kawasan CRS. Tapi maksimum pakai ni je. Maksimum pakai yang ni je, tuan-tuan. Jangan yang ni. Yang ni je. Maksimum 2 je, tuan-tuan. Maksimum pakai.
So faham maksimum 2 je. Anda janganlah melebihi had. Okey. KRS yang lagi yang legit dekat mana time frame mana man. M5 dengan M15. M5 dengan M15. M1 boleh pakai tapi takut banyak noise. 2 kali je boleh pakai CRS. Okey, 2 kali je boleh pakai based on CRS. So faham? Kalau nak exit pula berapa piece at least nak collect. Okey. Kira return contoh bila once wujudnya CRS, first time tu bila once solid je siap CRS, time tu kita dah boleh ambil fasa tau. Contoh macam ni lah tuan-tuan. Contoh bila once macam ni dah siap CRS, dekat fasa sini ini adalah fasa pertama tuan-tuan. Once kalau dia main lagi sekali, ini adalah fasa kedua tuan-tuan. Untuk fasa ketiga bukanlah tak boleh ambil, tapi agak risiko tinggi sikit. So faham? Mas, dia siap yang pertama tu, first time tu kita dah boleh toy instant entry dah tuan-tuan. First time dia siap tu, first time yang tu kita akan kira first. Second time fasa dia pullback, ini kita akan kira second. So bila mas dia main kali ketiga, kalau mas tak ada CRS, agak risiko tinggi sikit. So faham? Ada apa-apa persoalan? Jelas? Untuk CRS first time TP kat mana? Untuk based on TP ni, kita akan tengok based on kawasan SNR yang paling terdekat lah. Tapi sekarang ni, market punya panggil sekarang ni, dia bagi reward 1 pip. Sekali jalan M1 pun 120 pip. Once market dah bagi reward 120 pip, tu anda ambil je dulu profit tu. Tapi anda nak kena ingat, bila once dia bagi fast, dia macam ni lah. Dia fasa test dan dia akan ada fasa retest. Once fasa test tu dia bagi dah reward 1 pip, 120 pip, ambil je dulu. Ambil je dulu profit tu. Sebab dia akan ada fasa retest. Sama juga mana-mana confirmation. Sebab itulah macam tadi kita sell pun, once 1 pip kita collect dulu. Sebab kita nak ambil untuk fasa retest. Mana-mana confirmation pun sama. Macam tadi kita sell pun, first dia bagi dalam 1 pip, 120 pip something lah. Kita ambil dulu. Second time dia mati, itu adalah fasa retest untuk kita nak beduk lagi sekali. Okay? So faham So faham Dekat sini. Ini So faham? Clear? So far jelas? The part of CRS. So far faham Okay. So, CRS adalah itu sebab tadi kita dah explain about bearish flag. Bearish flag saya dah explain. Bullish flag saya dah explain. So, berkenaan dengan CCS. Apa itu CCS tuan-tuan? Anda tahu tak apa itu CCS? Tadi kita dah masuk berkenaan dengan CRS. So, malam ni sebab MA34 kita akan continue untuk minggu depan. MA34 saya akan continue based on minggu depan. So, malam ni saya nak tunjuk berkenaan dengan CCS. Singkatan CRS tak? CRS adalah Candle Reversal Signal. CCS adalah Candle Continuation Signal. Dua benda yang berbeza. CRS adalah Candle Reversal Signal. CCS adalah Candle Continuation Signal. Tapi candle continuation signal ni jarang ada sebenarnya. Jarang nak wujud. Tapi saya boleh explain dekat anda lah berkenaan dengan CCS. If kalau anda nampak untuk anda nak ambil continuation. Nak masuk tak tajuk malam ni? Boleh masuk lagi tak tajuk? Boleh sumbat lagi tak berkenaan dengan CCS ni? Saya nak tanya anda. Kah kita nak continue hari Sabtu? Sebab esok dah Jumaat. Kan kita nak continue hari Jumaat, hari Ahad. Sebab Ahad kita akan ada market review.
Ahad kita akan ada market review dengan saya, don't worry. Nak teruskan ke ataupun kita nak continue hari Ahad? Semua nak teruskan. Confirm lah boleh masuk ah. Confirm lah semua boleh masuk lah. Jangan burn out ah. Tolong jangan burn out ah. Sebab program Ramadan kita sampai minggu depan lah. Lepas tu kita nak standby untuk raya dah. Program Ramadan kita ni sampai minggu depan. Lepas tu kita dah nak standby untuk raya. Boleh ah? Confirm boleh ah? Kita continue sikit about CCS. Okay. So CCS dah settle. Okay. Sambung Ahad man. Jom dah trade dah cukup lah. Hampa ni nak trade apa dari tadi nak ajak full margin. Ni saya nak cakap tau. Yang ni saya nak kena bagi teguran sikit lah tuan-tuan. Dia macam ni lah. Kalau mas kita tak tahu exit daripada market, susah tau tuan-tuan. Yang ni problem sebenarnya kita ni tuan-tuan. Mana-mana trader pun dia akan ada problem yang sama. Dia orang tak tahu waktu bila yang dia orang nak kena exit daripada market. Dia orang tak tahu waktu bila nak kena exit daripada market. Problem dia yang tu je tuan-tuan. Bukan tak boleh nak ajak entry, boleh ajak entry. Contoh kita dah reserve kita punya profit hari ni, dah recover apa semua, kita nak merisikokan lagi tak tuan-tuan? Cuba anda letak satu target untuk waktu bila yang sepatutnya anda exit daripada market. Waktu bila yang sepatutnya kita exit daripada market. Nak kena faham benda tu. Problem trader sebenarnya dia orang tak tahu waktu bila nak kena exit daripada market. Waktu bila kena ada dalam market dan waktu bila kena keluar daripada market. So, kita continue sikit based on CCS. So, untuk based on CCS ni adalah based on kita nak tengok continuation signal tau. Candle continuation signal. Tapi based on CCS ni dia berbeza sikit dan tapi dia mudah lah sikit untuk kita nak tengok based on CCS. Okay. Based on CCS. So, based on CCS ni, kita akan melihat based on pergerakan macam ni tuan-tuan. Contoh kita tengok dekat sini tak ada. Ni kalau mas dia buat dalam zone tadi ni tuan-tuan, ni kalau ada zone swap, dekat sini boleh entry ni, yang ni CRS lah ni. Kita tengok based on CCS. CCS jangan ada. Candle continuation. Tengok Saya nak cari dulu candle continuation CCS. Kita nak cari yang senang nampak. Tak kisahlah yang buy ke yang sell ke, kita nak tengok based on benda ni. Okay. Yang ni ada. So guys, yang ni adalah the part of CCS punya part. Okay. So, part of CCS, dia tak lari jauh sangat. Okay. Part of CCS, dia tak lari jauh sangat tak tuan-tuan. Kita just fokus based on candle juga. Cumanya, yang ni adalah fasa untuk kita nak ambil continuation. Boleh kita masuk sikit lagi tuan-tuan? Kau semua dah lena tengok. Ada yang dah lena ni. Semua boleh kita masuk sikit based on CCS ni. Okay So based on CCS ni adalah the part of confirmation. So CRS kita akan mengambil waktu fasa dia turun tau tuan-tuan. CRS kita akan ambil sewaktu fasa price duduk tengah turun macam ni. So kita waktu price duduk turun kita akan tengok based on ni ada confirmation CRS, kita akan ambil based on entry based on CRS. So kalau untuk based on CCS pula, kita candle continuation signal. Signal.
So, kalau untuk candle continuation signal pula, dia tak lari banyak, just kita lari sikit je, cuma kita akan ada tambah term sikit je untuk candle continuation signal. So, kalau untuk based on CRS, kita akan tengok sewaktu price duduk tengah piling, duduk tengah drilling ke bawah. Kalau untuk CCS, kita akan tengok based on pergerakan dia. Contohlah kita target buy, kita akan tengok based on pergerakan dia melakukan kenaikan macam ni tuan-tuan. Cumanya, berbezanya untuk CCS, once kalau kita nampak yang first candle macam ni, sewaktu dia melakukan kenaikan macam ni tuan-tuan, kita akan melihat based on sewaktu dia nak melakukan kenaikan, once dia buat candle bearish macam ni tuan-tuan, yang ni lain sikit. Once kalau kita nak ambil untuk continuation buy, kita akan tengok yang sewaktu dia turun macam ni, dia naik ni sikit, kita tengok yang dia buat dalam zone ni, dia buat candle bearish macam ni tuan-tuan. First dia buat macam ni, dia turun, dia naik, dia buat candle bearish yang ni. Ini adalah hit. Next candle buat candle doji. Buat bearish, sewaktu dia melakukan kenaikan, dia buat candle bearish, and then next candle tu dia buat candle doji tuan-tuan. Faham tak? So far faham tak tuan-tuan untuk bahasa sekarang? So, once dia buat candle doji, bearish macam ni, and then next candle tu dia buat candle doji. Next candle dia kita nak tengok based on dia solid makan candle doji sini. Solid makan candle yang ni tuan-tuan. Buat base bearish. Bearish. Lepas tu doji bullish. Solid bullish. Solid bullish. So faham tak? Faham tak tuan-tuan? Ada 4 candle terlibat kau. So, based on CCS, macam ni tuan-tuan. So, sewaktu dia contoh dia naik turun macam ni kan. Kan macam ni kalau kita tengok based on, kalau kita tengok yang ni tak ada CRS, betul tak? Sewaktu dia turun macam ni, kita tak nampak pun yang ada wujudnya CRS dekat sini. Kita nampak yang tak ada pun waktu dia turun balik ni, kat sini tak ada CRS. So, untuk based on CCS, kita akan tengok based on yang ni tuan-tuan. Dia buat base dulu. Buat base. Sana. Macam rally base rally doji lah ni saya. Ya, betul. Macam kalau kita tengok based on rally base rally, kita hanya tengok based on dia buat rally, dia buat base, and then dia buat rally, betul tak? Kita akan tengok based on sebatang candle rally tu tak? Based on candle bullish satu tak? So, kalau untuk based on CCS, kita akan melihat based on dia turun, dia buat bearish, dia buat rally satu, dia buat base, and then dia buat doji pula tuan-tuan. Dia buat doji and then dia buat candle rally satu. So, yang ni adalah candle
CCS. Ini adalah petanda untuk candle continuation signal. So, faham? Perlu berlaku dalam, ya, sama juga. Perlu berlaku di dalam Zoom, sama juga. Cumanya, terms dia berbeza sikit. Sebab kita nak ambil continuation. Kita bukan nak ambil reversal. Kita nak ambil continuation. So, dia buat base satu. Dia buat base. Dia buat doji. Doji bullish. And then dia buat satu candle rally. So, kita akan nampak yang dah adanya candle continuation signal. So, faham? Faham, tuan-tuan? Untuk sambung entry kenaikan, so kalau untuk based on kita nak ambil based on entry kenaikan, kita boleh ambil di kawasan area sini. So kita boleh ambil di kawasan daripada start area sini sampailah dekat kawasan area base sini. Sini adalah kawasan untuk kita nak entry layering, tuan-tuan. Untuk based on candle continuation signal. So faham ah? So, this area adalah untuk kita nak layering. So, faham? So, kalau untuk CCS ni dia berbeza sikit lah untuk kita nak tengok based on CRS. Sebab kalau based on CRS, kita tengok waktu price duduk turun. Okay. Kalau based on CCS, kita akan tengok based on waktu dia nak melakukan kenaikan. Dan wajib kita nak tengok based on base. Base tu yang penting. Base dengan doji tu wajib penting kita tengok dia buat dalam zone. Wajib kita tengok once dia buat dalam zone. Sebab kalau based on sebab tu dia turun macam ni, kita tak nampak. Okay. Contohlah kita tengok waktu price dekat range harga sini. Sini kita kata tak ada lagi lah, tuan-tuan. Kita tengok based on dia naik, kita tak nampak CRS. So, once dia masuk, kita tak nampak pun ada doji. Pak, dia buat base satu bearish, dia buat doji dan dia buat bullish. Dia buat rally satu. So, di kawasan area sinilah adalah untuk kita nak layering entry. So, kita nak ambil continuation. So, anda perasan kot kadang-kadang saya ambil continuation macam mana? So, based on benda ni juga, tuan-tuan. So, faham kan? So, faham? Cumanya dia berbeza sikit daripada kita nak tengok based on CRS. So far clear? Ada apa-apa yang tak faham? Jelas? Okay. So sekarang ni pun dah pukul 11.48. Okay. CCS kena ada base, betul. Kena ada base. Kena ada base. Dia berbeza sikit. Kalau untuk based on CRS, kita akan tengok based on doji. Kita akan tengok based on doji. Doji dia turun, dia buat doji bullish, next candle tu dia makan bullish. Dia buat solid bullish. So kita akan tengok based on yang tu adalah CRS. So kalau untuk based on CCS, kita akan tengok based on dia buat rally, dia buat base, doji, dia buat rally. So yang tu kita akan consider yang ini adalah CCS. So faham? Untuk malam ni dapat sesuatu yang baru, tuan-tuan? Okay. Buat dekat kawasan MA34 pun boleh je, tak ada masalah. Tapi kalau nak lagi selamat, kita tengok yang berdekatan dengan dia buat di dalam kawasan zone SND jugalah. Dia buat dekat dalam kawasan zone SND juga. Sebab MA34 ni untuk kita nak tengok liquidity. Dekat mana ada liquidity. So guys, sekarang pun dah nak dekat pukul 12 dah. Sebab kalau masuk lama-lama masuk banyak lagi, takut tak faham. Okay. So, untuk based on malam ni, so far clear guys. Untuk malam ni punya tajuk, untuk based on CCS, based on CRS. So far malam ni clear. Untuk malam ni punya kelas. Ada apa persoalan dan pertanyaan untuk malam ni punya topik? Ahad ni ajak MA34 boleh. Ahad ni kita belajar untuk fokus based on MA34. Sebab kalau once saya nak masuk hari ni semua, okay,
Kalau mas saya nak masuk based on benda ni semua, hari ni confirm anda takkan dapat satu apa. Lagi yang belajar benda ni tak habis, benda ni tak habis, sebab kita nak kena faham. Kita nak kena belajar ni, kita tak boleh nak laju sangat. Kita nak kena step by step. Nak kena satu per satu. Okey. Jumaat yang Sabtu malam tak ada kelakar, tak ada. Kita berehat. Jumaat Sabtu fasa untuk kita nak rehatkan minda kita. Okey. Jumaat dan Sabtu adalah fasa untuk kita nak rehatkan minda kita. Kalau mas tak ada rehat langsung penat juga. Okay. So far clear untuk malam ni based on CRS, based on CCS. So far clear guys. Based on kita recap tadi, based on kenapa kita ambil continuation cell tadi. So far faham? So far jelas based on kenapa kita ambil continuation cell tadi. Based on kita entry based on CRS. Based on kita entry, kita nak tengok based on CCS. So far faham tuan-tuan? Ada apa-apa persoalan dan pertanyaan? So sebelum tu guys, boleh tak Aman nak anda spam dulu sebanyak yang mungkin sebelum kita nak tamatkan kelas kita pada malam ni. Aman nak boleh tak anda spam dulu untuk kelas kita pada malam ni? So guys, Alhamdulillah settle kelas kita pada malam ni. So hari ni adalah minggu kedua untuk Education Ramadan. So guys, semoga bermanfaat dan insyaAllah kita akan continue untuk next class pada hari Ahad untuk based on MA34 pula. So guys, function ke tak function guys? Untuk based on kita punya topik untuk Education Ramadan, function ke tak function guys? So far function ke tak function? Padu ke tak padu based on Education punya knowledge tuan-tuan? Function ke tak function? Okay? Padu. So, saya harap benda ni bermanfaat untuk semua orang dan once kalau dah pandai, dah boleh trick sendiri, semoga benda ni bagilah dekat orang lain sama, sharing lah dekat orang lain sama. Kalau peram sendiri pun tak ada guna juga tuan-tuan. Kalau lepas ni dah faham based on benda apa yang anda belajar, apply ajarlah orang lain sama tuan-tuan. Kita orang just halalkan ilmu ni ya, apa je kita orang bagi. Kalau anda boleh apply benda ni, cubalah kalau ada kawan-kawan nak belajar, bolehlah tolong ajak dia orang sama. So, dan macam Pak Ku cakap, kalau nak keberkatan ilmu macam baru ni lah Pak Ku cakap. Okey. Satu je, jangan mencuri ilmu tuan-tuan. Itu je tuan-tuan. So apa yang kita orang tengah bagi ni ada sebab, apa yang kita orang bagi based on broker apa semua tu ada reason why kenapa. So guys, belajarlah betul-betul dan saya minta lepas ni perbanyakkanlah buat forward test tuan-tuan. Banyak-banyak buatkanlah forward test. Kalau anda nak grow, anda nak lagi cepat faham, perbanyakkanlah buat forward test berbanding daripada back test. Okay. So guys, itu je lah untuk kelas kita pada malam ni dan insyaAllah kita akan jumpa pada hari Ahad untuk kita punya market outlook dan see you guys for the next class. Okay, Assalamualaikum, selamat malam.